Jom kita pergi pula soal manifesto Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga bersama. Bersama ada kan manifesto tu. Okey. Okey, ini okey. Kita keju PH pun belum ada calon Perdana Menteri, belum ada lagi belum ada lagi calon Menteri Besar. Lupalah. Tentang manifesto Barisan. Okey, jom kita dengar dulu manifesto Pakatan Barisan Nasional. Okay, ini manifesto Barisan Nasional. Okay, lepas tu ini manifesto Pakatan Harapan. Manifesto Pakatan Harapan. Manifesto Harapan Johor untuk semua, bukan untuk segelintir, bukan untuk kroni atau golongan kayangan. Kepala otak kan. Okay, lepas tu ini satu lagi. 10 tawaran tapi ayat dia tu, okey, ayat dia ni cuba apa dengar. Ni. Satu persoalan. Ramai pihak lawan akan bertanya, boleh ke nak buat benda ni? Selepas dia bentangkan, memang mengejutkan gila lah geng. Mengejutkan dunia gila, 250,000 peluang pekerjaan. Aku nak tanya jugalah, 250,000 peluang pekerjaan tu, Bib, untuk pendatang asing kan untuk rakyat Malaysia ni? Jom kita dengar lah, malas cakap banyak. Jom. 3 minit tentang manifesto Barisan Nasional Johor. Let's go. Nian Johor baru je kongsikan apa perancangan mereka jika diberikan mandat sekali lagi untuk 5 tahun ke depan. Hari itu korang dengar pasal Johor Economic Transformation Plan kan? Ini tentang tekad Johor. Ada 6 teras, 63 tekad, 1 matlamat. Temanya, kestabilan dikekalkan, kemajuan diteruskan. Kita tak naklah berpolitik ni sepanjang masa tanpa ada perancangan dan komitmen yang tu siapa-siapa pun boleh buat kan. Kita nak cakap tentang apa komitmen BN untuk rakyat. Di bawah teras pertama, ia soal takbir urus kerajaan. Kita nak kerajaan yang ini ditadbir dengan lebih pantas, cekap, beresponsif, kurangkan birokrasi, cepatkan perkhidmatan dan paling penting mudahkan urusan rakyat serta pelabur kita. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Kita nak ekonomi Johor terus berkembang. Sasaran Barisan Nasional ni jelas. Pelaburan yang berkualiti, 260 bilion menjelang 2030, 200,000 peluang pekerjaan baru dan pendapatan rakyat yang lebih tinggi. Orang boleh berniaga, boleh cari rezeki. Teras ketiga, jaringan keselamatan sosial PN Johor nak pastikan tak ada rakyat yang tercecil. Bantuan lebih bersasar BKJ, lebih banyak rumah yang nak dibina. Usaha membasmi kemiskinan kita teruskan. Teras yang keempat, kemudahan dan keperluan asas. Kita nak tingkatkan kualiti hidup, jalan raya yang lagi baik, pengangkutan awam yang lebih cekap, bekalan air dan elektrik yang lebih stabil, serta kemudahan awam yang lebih moden. Yang kelima, keselamatan, kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Kita nak bina Johor yang lebih selamat, lebih bersih, lebih bestari daripada tempatan banjir, keselamatan bandar, penjagaan sungai, sampailah kepada agenda kelestarian alam sekitar. Dan akhirnya, teras yang keenam, iaitu orang muda Johor, tentang masa depan, tentang orang muda. Dan kita-kita ni lah, lebih banyak peluang pendidikan yang kita hendak buat. Pembangunan bakat, latihan kemahiran, peluang pekerjaan dan akses kepada pemilikan rumah. Sebab mereka bukan sekadar pewaris Johor, mereka semua adalah pembina masa depan Johor. Dan inilah komitmen BN Johor. 6 teras, 63 tekad. Bukan sekadar berpolitik, tapi ada plan tindakan untuk bawa Johor terus maju. Sama-samalah kita sampai ke garisan penamat. Mari bersama pasukan Maju Johor 2030. Okey, itu daripada UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional. Jom kita dengar pula. Okey, sebelum kita dengar manifesto Pakatan Harapan, aku perasanlah poster ni satu tau. Sebab kita semua 300 orang ni duk tak dengar ucapan penuh Pakatan Harapan Johor. Tiba-tiba aku tengok satu poster ni. PH terbuka bekerjasama bentuk kerajaan Johor. Tengok. Awal-awal lagi dia tak yakin. Awal-awal lagi dia tidak yakin yang PH boleh menang. PH terbuka bekerjasama bentuk kerajaan. Utamakan kepentingan rakyat dan negeri. Tak payah sembang. Johor Bahru, Pakatan Harapan PH bersedia menjalin kerjasama mana-mana parti bagi bentuk kerajaan negeri selepas pilihan raya PRN Johor sekiranya keadaan memerlukan. PH sedia bekerjasama. Okey, tak apalah. Okey, tak apa. Sagi. Sebab ni kecil, sagi aku share. Jom kita sambung untuk video seterusnya. Kita dengar manifesto Pakatan Harapan. Okey, kita dengar manifesto Pakatan Harapan. Manifesto Harapan Johor untuk semua, bukan untuk segelintir. Okey. Sebab itu manifesto ini temanya amat jelas.
Johor untuk semua. Johor bukan untuk segelintir. Johor bukan untuk kroni. Bukan juga Johor untuk golongan kayangan. Bukan juga Johor yang maju di satu sudut tetapi ketinggalan di tempat-tempat lain. Manifesto yang kita bawa ini adalah Johor yang kemajuannya ingin dikongsi, kemakmurannya ingin dirasai, dan masa depannya dijamin untuk seluruh rakyat Johor. Sama ada mereka daripada Johor Baru, Kulai, Senai, Pasir Gudang, Johor Lama, Tanjung Surat, Endau, Segamat, Buloh Kasap, Pemanis, Muar, Tangkak. Kita mahukan Johor untuk semua. Saudara dan saudari, manifesto ini dibina atas 4 tiang utama yang menjadi asas kepada kehidupan rakyat Johor. Pertama, kerajaan yang bermaruah. Pertama, pekerjaan yang bermaruah. Okay, jap. Apabila dia kata kesejahteraan untuk rakyat, kepala otak hang. Kesejahteraan untuk wakil-wakil rakyat, PH lah. Bila hampa menang, ya jadi wakil rakyat. Hang dapat elang bulan-bulan, dapat gaji bulan-bulan, dapat keistimewaan bulan-bulan. Malah gaji yang dapat tu siap ada potongan bulanan 2,000, 3,000 untuk parti lagi. So parti hang boleh survive. Ada ke? Untuk serve rakyat ni sepenuhnya. Sampai rakyat ada peluang kerja, ada itu, ada ni. Tak payah nak retorik lah. Ini semua hancing, kencing saya, sembang saya. Aku cukup geram lah. Pekerjaan yang bermaruah. Pertama, pekerjaan yang bermaruah. Kerana orang Johor adalah bangsa yang bermaruah. Kita tidak mahu anak-anak Johor terus meninggalkan negeri ini kerana tiada peluang yang setimpal dengan kelayakan mereka. Kita mahu mereka membina masa depan di negeri mereka sendiri. Keduanya, rumah mampu milik. Kita mahu rakyat Johor mampu memiliki rumah mereka sendiri. Yang menjadi impian yang pada hari ini semakin jauh. Dan kita bertujuan untuk membawa impian tersebut menjadi realiti kepada pasangan muda dan juga keluarga Johor. Ketiga, kehidupan yang sejahtera. Kemajuan ekonomi mestilah diterjemahkan kepada kos sara hidup yang lebih terkawal dan bermaruah. Pendidikan yang lebih baik dan terkehadapan selari dengan perkembangan dunia. Kesihatan yang lebih terjamin untuk segenap rakyat Johor dan pengangkutan yang lebih mudah beserta infrastruktur yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan. Yang keempat, kerajaan yang berintegriti. Kerana tanpa integriti, sebesar mana pun hasil negeri, rakyat tidak akan benar-benar menikmati manfaatnya. Itu manifesto Pakatan Harapan. Tapi dia tak detailkan tau. Yang video yang pertama ni dia tak apa detailkan, dia hanya manis-manis daripada gula-gula daripada mulut dia. Okey, jom kita dengar tawaran 10 tawaran utama Johor untuk semua. Jom kita dengar. Kawan-kawan jangan lupa bantu like dan subscribe. Terima kasih hadir, boleh support Solin Syahbudi dengan tulisan yang ada dekat bawah ni. Boleh direct support Solin Syahbudi ataupun super chat ke, super sticker ke, super thanks, ataupun boleh bantu tak sikit iklan satu. Satu persoalan. Ramai pihak lawan akan bertanya, boleh ke nak buat benda ni? Calon-calon semua, boleh tak kita nak buat? Boleh. Kenapa kita yakin kita boleh buat? Seperti mana YB Andrew sebutkan tadi, YB Suhazam pun sebutkan tadi, kerana keselarian di antara parti di Johor dengan parti di pusat. Yang disebutkan tentang aliran trafik dan sebagainya untuk masuk Singapura, KDN, orang menterinya daripada parti Pakatan Harapan. Betul atau tidak? Disebut tentang kesihatan, menteri kesehatannya daripada Pakatan Harapan. Betul atau tidak? Pembangunan negeri Johor keseluruhannya ditentukan oleh Kementerian Ekonomi kita. Yang mana daripada Pakatan Harapan, ahli Parlimen JB, orang Johor kita. Betul atau tidak? Maka tidak timbul isu boleh ataupun tidak. Persoalannya di pihak sana dia boleh tak? Dulu pun mereka ada manifesto, mereka tak boleh nak laksanakan kesemuanya. Yang pasti di pihak kita, insya-Allah tingkat ini kita yakin daripada rakyat dan kita akan laksanakan. Dan kita mampu untuk melaksanakan jika kita menjadi kerajaan negeri
dan dengan penuh sokongan daripada kerajaan pusat, terutamanya di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sembang. Sekali lagi saya ingin buat recap 10 tawaran utama untuk rakyat Johor. Johor untuk semua. Pertama, skim kesihatan Johor sehingga RM100,000 setahun. Kedua, RM8,000 bantuan rumah pertama anak Johor. Ketiga, 500 juta dana anak muda Johor. Keempat, 80,000 rumah mampu milik dalam tempoh 5 tahun. Kelima, this is groundbreaking. Ini paling luar biasa, komitmen kita untuk memastikan Johor terkehadapan di dalam teknologi, pendidikan dan arus pemodenan, internet gigabit dan AI untuk semua sekolah menjelang 2030. Menteri Pendidikan daripada mana? Sembang. Pakatan Harapan. Yang keenam, RM1 bilion dana PKS dan usahawan negeri Johor. Yang ketujuh, pemekasan Johor sebagai pengeluar utama agro makanan negara. Menteri Pertanian daripada mana? Pakatan Harapan, Abang Mat kita. Ke-8, memacu industri bernilai tinggi. Ke-9, masa menunggu rentas sepadan dikurangkan 50%. Dan yang ke-10, 250,000 pekerjaan bergaji tinggi dan bermaruah. Akhir kata, ini merupakan tekad kita bersama. Kita lakukan bersama untuk rakyat Johor dan bagi rakyat Johor yang bersama kita ingin pastikan cita-cita anda, impian anda, kita bersama realisasikan. Johor untuk semua, pekerjaan bermaruah, rumah mampu milik, kehidupan sejahtera, kerajaan berintegriti. Johor ke depan. Undi harapan. Johor ke depan. Undi harapan. Johor ke depan. Undi harapan. Terima kasih. Elah. Hang bayangkan 250,000. Bayangkan 250,000 peluang pekerjaan. Dekat Kedah tu, hang tengok dekat Kedah tu berapa banyak dulu ni tawan mana duduk janjikan ratus-ratus ribu pekerjaan. Last yang duk isi kerja-kerja kosong dalam tu siapa dia? Siapa yang isi kerja-kerja kosong di dalam kilang-kilang hak besar-besar bilion berpuluh bilion turun dekat Kedah tu? Siapa dia yang duk kerja dalam tu? Pendatang asing. Benda yang sama saja yang diulang oleh kerajaan-kerajaan Kedah, kerajaan Selangor. Berapa banyak pendatang asing di dalam kilang. Sepatutnya yang jadi supervisor, yang jadi foreman, yang apa-apa saja leader ke apa, patutnya orang Melayu kita. Tapi sampai tahap pendatang asing jadi leader kepada orang Melayu yang di bawah ni. Aku pernah lalui hak tu. Aku cukup tak puas hati. Last aku kerja dekat Penang yang aku cakap aku kerja 5 bulan je. Memang aku cakap, weh tunggulah 6 bulan baru dapat bonus apa semua. Oh tak boleh. Kan? Dia buat kita betul-betul macam kambing tu. Kan? Oh dia duk bangga lah. Oh nanti apa? Kita boleh banyak peluang-peluang pekerjaan. Peluang-peluang pekerjaan tahu-tahu separuh tu adalah pendatang asing. Okey. Tak payah sembang lah. Semua orang boleh janji tu, janji ni apa semua. Padahal, satu lagi. Video aku baru edit siap-siap. Aku baru download siap-siap ni apa semua kan. Kawan ni, dia perhatikan ucapan daripada Mazli Malik. Ni aku baru je masuk ke dalam laptop. Johor ke apa? Tweet PRN Johor. Johor ke Epan. Johor ke Epan. Okey. Hampa boleh tengok okey, boleh baca komen ni. Okey, tak apa. Kita layan dulu, sekali baru kita baca. Jom. Johor ke Epan. Nak ke Epan macam mana? Nyokong kau pun tak tahu datang dari Ayana. Aku tak tahu, aku kelakar lah bila aku tengok konten-konten respons, komen-komen daripada Facebook Mazli Malik ni. Rupa-rupanya bukan organik, semuanya plastik tau. Semuanya orang kata tak tahulah planted daripada bot ke chatbot ke apa ke. Tapi lain kali kalau nak buat pun biarlah elok-elok, biarlah kemas kan. Ini ke depan jadi ke depan. Dah lah banyak pula tu, agak-agak lah. Kalau ya pun nak nampakkan sokongan, buat smart sikit lah. Janganlah sampai macam tu tadi. Aduh, kau ancang macam mana benda-benda yang ni? Sorry guys. Aduh, tak tahu nak gelak macam mana. Okey lah. Yang penting kita enjoy je lah time-time pilihan raya negeri ni. Kita boleh tengok lah macam-macam strategi yang diorang gunakan. Dia nak guna bot ke, dia nak secara organik ke. Yang paling penting sokongan organik tu. Hari masa mengundi nanti kita tahulah. Kalau macam ni lah
kempen yang sedang digunakan oleh Pakatan Harapan, kita cakap all the best je lah. Cuma BN, Barisan Nasional, kita pastikan janganlah nak buat aju Johor ke, tak payah. Kestabilan dikekalkan, kemajuan dieruskan ke, tak payah. Tak apa. Yang penting kita tenang-tenang je lah, layan je lah ya semua. Yang penting undi Barisan Nasional, tu je lah nak cakap. Tu video daripada orang-orang BN, dia pun sindir apa kali, dia troll. Okey, macam itulah cerita dia. Okey, aku pun aku lupa. Jap. Oh, kawan kita CS ni dia dah WhatsApp dah. Okey, jap. Aku lupa. Video tadi tu ada komen-komen tu. Kita baca sat komen. Pasal dia kata mungkin bot. Johor ke apa? Okey, betul. Komen ni kita boleh bagi hint saja. Kita contoh macam zaman-zaman sekarang AI kan. Kita boleh je bagi arahan. Kami nak macam ni, komen macam ni. Okey, jadi contohlah kan. Kita bagi satu arahan untuk kita nak beli view ke, kita nak beli komen ke apa kan. Kita bagi arahan. Okey, ini pasal PRN Johor, bla bla manifesto apa semua. Okey, sekali AI itulah yang akan fikir ayat dia sendiri. Faham tak? Antaranya Kota tinggi memang menarik. Teringin nak explore kawasan itu lagi. Semoga perjalanan lancar dan dapat banyak manfaat dari aktiviti ini. Johor ke Epan. Undi harapan. Okey, yang seterusnya. Johor ke Epan. Okay, satu lagi. Ni. Seronok dapat ikut road trip ini. Harap ada banyak lagi aktiviti menarik. Johor undi harapan. Johor ke Epan. Okey, tadi akaun lain. Tadi akaun nama Hati Suci. Ini Mastura. Seterusnya apa ni? Fina, perjalanan tu mesti seronok. Harap Dr. Mazli dapat mantapkan lagi kerjasama antara negeri dan pusat. Johor ke Epan. Undi harapan untuk masa depan yang lain. Okey, lagi komen lagi. Okey. Apa teringin juga nak ikut, pasti meriah. Semoga perjalanan ini memberi semangat baru untuk kita semua. Undi harapan Johor ke Epan. Aduh, jap. And best juga. Ini si Ceplos. Best juga road trip macam ni. Relax je sambil nikmati pemandangan. Lagi-lagi bila menyokong PIS. Undi harapan Johor ke Epan. Okay, lagi. And seronoknya. Rindu suasana cantik di Johor. Harap dapat jumpa calon PhD Karen di sana. Undi harapan Johor ke Epan. Ayat tu Johor ke Epan. Aduh. Best gila. Ni Reza Ahmad, best gila lah road trip kali ini. Macam ni. Dr. Mazli memang kalau best dapat explore Johor. Bersama sokong PH, kita perlukan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ayat dia tu lebih, macam lebih kurang. Okay, aku pun dah screenshot ayat ni. Okay, kita troll. Kita baca komen. Okay, kita baca komen. Okay, Johor ke Epan. Agak-agak blur lah. Pecah tak dia punya gambar dia ni. Johor ke Epan. So, ayat dia tu lebih kurang semua. Bila lagi dapat join road trip kan, seronok suasana calon PH Karen tadi. Nampak macam menarik road trip. Akhirnya ada program yang melibatkan kawasan kita. Semoga lebih banyak aktiviti seperti ini untuk merapatkan masyarakat Johor ke Epan. Undi harapan. Kota tinggi memang cantik, apalagi bila jalan-jalan sambil tengok kawasan. Semoga semua pengundi di Johor. Johor ke Epan. Kota tinggi memang menarik, seronok. Cuba tengok. Akaun tu berbeza. Tulisan tu bersama. Ni lebih kurang sama aja. Akaun Facebook yang komen tu berbeza. Tapi ayat dia lebih kurang. Si Ceplos. Cempaka Sari. Teringin juga nak ikut. Pasti meriah. Ivan Ivana. Fina. Zai. Macam best je dapat jumpa dengan Dr. Mazli dan dengar apa pandangan dari beliau. Undi harapan kita boleh Johor ke Epan. Seronok dapat ikut road trip. Cuba tengok. Ayat dia lebih kurang. Kota tinggi memang menarik. Mesti best road trip tu. Harapnya pekan Kota Tinggi terus maju. Biasa je jalan-jalan ni. Bila tengok pemimpin turun padang boleh hilang stres. Johor ke Epan. Seronok road trip ini. Memang buat kita lupa stres. Dari Petron Kampung Melayu sampai Kota Tinggi. Pasti banyak kenangan Johor ke Epan. Undi harapan untuk masa depan. Itulah cerita dia. Okay dah. Itu yang komen yang aku rasa mungkin bot lah. Memang bayar lah untuk nak bagi dapat engagement tu. Okay, kita pergi pula. Ada lagi satu.
komen manifesto BN kepada PH. Kita dengar yang ni. Kena pasal manifesto ni. Okey, tadi kan manifesto PH kan, dan orang UMNO BN komen terhadap BN komen PH punya manifesto. Sudah-sudahlah terkena pasal manifesto ni. Saya dah baca manifesto Pakatan Harapan Johor. Sejujurnya saya agak terkejut lah. Tapi bila semakin saya baca, semakin saya dapati mereka sebenarnya tengah mengesahkan bahawa hala tuju pembangunan Johor hari ini adalah hala tuju yang betul. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab hampir semua perkara utama yang mereka tawarkan sebenarnya adalah perkara yang dah pun dan sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Johor. Dan mereka bercakap tentang JSSEZ, tentang industri bernilai tinggi, tentang kecerdasan buatan ataupun AI, TVET, ekonomi digital, rumah mampu milik, pembangunan usahawan, agro makanan, integrasi Johor Singapura. Kan macam dah biasa dengar kan? Bukankah semua ni memang agenda yang dah digerakkan oleh Kerajaan Negeri Johor hari ini? Maksudnya apa kawan-kawan? Maksudnya tak adalah hala tuju yang baru pun. Mereka hanya ambil dan guna hala tuju yang sama, kemudian diletakkan sasaran yang lebih besar. Nombor-nombor yang lebih besar daripada apa yang disasarkan. Contohnya 250,000 pekerjaan, 80,000 rumah, 1 bilion dana PKS, 500 juta dana anak muda, 100,000 pelindungan kesihatan. Angkanya memang besar. Tapi bila lepas saya baca, saya pun tanya-tanya, macam mana mereka nak laksana semua ni? Contohnya lah kan, kalau 100,000 pelindungan kesihatan, dia bagus. Tapi siapa yang bayar? Apa mekanisme dia? Hospital kerajaan ataupun swasta? Insurans ataupun bantuan terus? Sebab manifesto yang dia fungsikan ni tak menjelaskan. Keduanya, 1 bilion dana PKS. Bagus juga. Tapi dana tu datang daripada mana ya? Geran, pinjaman, jaminan kerajaan, laporan JLC pun tak ada penjelasan. Begitu juga dengan dana 500 juta itu, dana anak muda. Banyak gila. Siapa yang ngurus? Siapa yang layak? Bagaimana agihan dia? Sekali lagi, tak ada juga penerangan yang jelas. Sebab itulah pada saya, perbezaan sebenar antara manifesto Barisan Nasional dan juga manifesto PH. Bukan siapa yang boleh letakkan angka yang paling besar. Bezanya ialah PH cakap tentang apa yang akan dibuat dan BN cakap dan dah tunjukkan apa yang sedang dibuat. Rumah mampu milik sedang dibina. Pelbagai bantuan rakyat dah pun berjalan. Dan itu bukan lagi janji, itu adalah pelaksanaan. Jadi saya tak nampaklah manifesto ni bawa Johor ke arah yang berbeza. Sebaliknya, saya tengok mereka mengakui bahawa asas pembangunan Johor hari ini dah berada di landasan yang betul. Persoalannya sekarang bukan siapa yang boleh berjanji yang lebih besar, janji bulan dan bintang. Persoalannya ialah siapa yang benar-benar mempunyai rekod untuk melaksanakannya. Kerana akhirnya, rakyat Johor tak mengundi berdasarkan angka yang banyak-banyak tadi di atas kertas. Rakyat Johor diundi berdasarkan hasil yang mereka boleh lihat sendiri. Sudah-sudahlah terkena pasal manifesto ni. Sudahlah dok kena kencing dengan PH tu kan. Tak, yang paling aku duduk terfikir 80,000 rumah. Okey. Jom kita pergi ke gambar ni sebab ada lagi ni ataupun aku nak habiskan dulu soal manifesto Okey. Kita habiskan dululah manifesto ni geng Kita habiskan dulu dan barulah kita nak pergi ke manifesto gambar poster. Okey, kita dengar yang ni pula. Kita habiskan dulu soal manifesto. Okey, ini hujah UMNO Barisan Nasional. Ini hujah PH kepada UMNO BN. 11 manifesto Barisan Nasional 2022 gagal ditunaikan. Kawan kita daripada Negeri Sembilan. Malam tadi lah kan kawan kita daripada Port Dickson pun buat live. Dapat 1,000 orang juga tengok kan. Oh, duk menjuri tipu rakyat sakau, tipu rakyat cukai kan. Duk ulang benda yang sama aja kan di dalam live dia kan. Aku pun tak tahulah. Lepas tu dia masuk Negeri Sembilan sikit, dia masuk Johor sikit, itu sikit. Tapi jalan penyelesaian dia tak lagi pun. Itu yang masalah tu. Kan? Sebab dia tu ketua penerangan cabang Port Dickson di bawah Tok Min. Tidak apalah. Itu cara masing-masing lah. Tapi terpaling sangat Jom kita dengar ni. Saya nak cerita 11 manifesto Barisan Nasional Johor yang gagal ditunaikan. Hak ni yang pertama, gagal. Ni yang kedua, pun gagal. Hak ni nombor 3, tak buat pun. Ni nombor 4, pun tak buat. Nombor 5 ni, tak ada. Hak nombor 6 ni, tak cukup. Nombor 7 pun sama. Tak cukup. Hak ni nombor 8. Tak cukup juga. Nombor 9. Gagal. Hak ni nombor 10.
Sikit je. Hak ni nombor 11. Langsung tak ada. Saya dah tunjuk semua. Bolehlah baca dekat bawah. Itu hujah geng-geng PH mempersoalkan. So, apa jawapan daripada geng-geng UMNO BN? Ada dua video untuk orang UMNO jawab balik kepada geng-geng PH yang mempersoalkan 11 manifesto BN tidak dilaksanakan. Seronok juga kan. Kita hanya best lah aku tengok kan. Last ada juga ceploh-ceploh yang koyak kan. Kita just bagi reaction je pun. Dan kita bagi reaction tu dan kita bahas, kita tunjuk bukti-bukti, fakta-fakta betapa retoriknya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sama je. Dulu yang Anwar duk balun UMNO BN daripada Mahathir, Pak Lah, Najib, Anwar pam. Hari ni Anwar nak jadi BN, Anwar buat apa yang UMNO BN buat tu. Dan UMNO BN tak tegur pun apa yang Anwar buat, yang dulu Anwar kata salah. Dulu UMNO buat. Okey, dulu UMNO BN buat. Dan sekarang Anwar jadi PM, PH pun buat. UMNO ni dia tak tegur pun PH tu. Sebab itu perkara biasa daripada pihak UMNO. So bila PH buat, orang dengar apa dia ni? Anwar dulu hang tibai, dulu hang kritik, dulu hang kata tak boleh buat. Tapi sekarang hang buat. Inilah sebab tu kami tak sokong Anwar. Sebab Anwar membahong. Anwar kuat membahong. Bersamalah menteri-menteri Anwar. Penipu lah banyak oh. Jom kita dengar apa hujah kawan ni. Ceplos datang lagi. Kali ni dia nak spin pula pasal BN Johor tak melaksanakan manifesto PRN yang lepas. Siap mention sebelah perkara pula tu. Macam skripted je. Kalau part spin ni, diorang memang pakar. Mungkin dah jadi budaya diorang kot. Tapi silap orang lah. Takkan kita nak biar je. Bangsa Johor, relax dulu. Biar saya menangkis fitnah-fitnah ni. Tarik nafas siap. Fitnah peluru kapur yang pertama, dikata hanya RM200 sahaja bantuan kepada mahasiswa. Faktanya adalah skim bantuan IPT oleh kerajaan negeri telah memberikan bantuan one-off sebanyak RM500 yang memanfaatkan lebih 38,000 penerima. Tak cukup tu, lebih 231,000 mahasiswa anak Johor telah menerima lagi RM200 insentif. Tak kena. Fitnah peluru kapur yang kedua, dikata hanya diberi RM400 kepada anak muda Johor yang kahwin kali pertama. Faktanya adalah sememangnya mereka telah menerima RM1,000. Tak percaya? Ini antara bukti keratan akhbar. Takkanlah suat khabar nak menipu kan? Yang dikata RM400 tu adalah pemberian di bawah skim bantuan BKJ. Dah lah dapat RM1,000, dapat RM400 pula tu. Tak kena. Fitnah peluru kapur yang ketiga, katanya tidak dilaksanakan bantuan kepada pelajar B40. Faktanya adalah bantuan one-off sebanyak RM150 tidak terhad kepada pelajar OKU sahaja, tetapi ia melibatkan pelbagai kumpulan sasar yang lain. Dengar sini, RM200 one-off telah diberikan kepada 12,000 anak yatim. RM150 one-off diberikan kepada 112,000 keluarga B40. Tuan-tuan, 11 manifesto yang dicanangkan itu, 10 daripadanya telah pun ditunaikan. Cuma hanya satu sahaja yang masih dalam proses pelaksanaan kerana ia perlu melalui beberapa fasa. Tapi kan, cuba tanya Pakatan Harapan, apa janji-janji bulan dan bintang yang telah dilaksanakan? Cuba beritahu. Saudara Kamil, saya agak berduka cita lah. Alang-alang awak dah duduk semeja dengan diorang, cuba ajar geng-geng ceplos ni kasih cedik sikit. Takkan takat tu je level diorang. Dah lah tembak guna peluru kapur, tak kena pula tu. Kesian. Saya tolong jawabkan dakwaan kononnya 11 manifesto Barisan Nasional ni gagal ditunaikan kat Johor. Ini tak betul. 11 daripada perkara yang dituduh tu, 10 dah direkodkan sebagai selesai dan satu lagi dalam pelaksanaan. Tak percaya? Mari saya jelaskan. Let's go. Pertama, MUA sebagai hub perabot negara. Ini bukan gagal. Pembangunan dah bermula, termasuk penyediaan infrastruktur oleh Jepang. Inisiatif ni dilaksanakan bersama kerajaan negeri dan juga Majlis Pembangunan MUA. Kedua, pasar borong digital, agro makanan. Selesai. Benda ni dia tak bermula sekadar dengan aplikasi. Dia bermula dengan membina ekosistem. Antara langkahnya ialah pembangunan infrastruktur dan juga projek rintis Farm Bike RCSET bagi menghubungkan pengeluar, pemborong, dan juga pengguna dalam satu ekosistem digital. Ketiga, pinjaman 1 juta bank maya.
selesai dan masih pun berjalan. Setakat laporan terbaru, 1,056 penerima dah dapat manfaat dengan jumlah pembiayaan 65.53 juta. Yang keempat, bantuan RM150 kepada pelajar sekolah rendah dan juga menengah pun selesai. Program bantuan pakaian sekolah ini dah dilaksanakan sejak 2024 sampai 2026 tau. Memanfaatkan 273,000 pelajar B40 asnaf dengan peruntukan 41.6 juta. 500 kepada mahasiswa Johor B40 pun selesai. Skim bantuan pendaftaran IPT sebanyak 500 dah diberikan pada 38,000 penerima dengan nilai 17.9 juta. Ini Selain bukan nak kata lah 200 ceplos insentif BN. mahasiswa anak Johor pun diberikan kepada 231,000 orang mahasiswa dengan jumlah berapa? 49.6 juta. Alhamdulillah. Dan yang keenam, mewujudkan Institut Wanita Johor pun selesai. Idea ni dah diolah kepada Rumah Persekutuan Johor, iaitu inisiatif pelindungan wanita dalam situasi krisis. Yang ketujuh, Batu Pahat Barter Trade Port. Ini satu-satunya lah yang masih dalam pelaksanaan. Bukan gagal. Dengan pelaksanaan berfasa yang libatkan pusat pembaikan kapal, pemulihan sungai Batu Pahat, pembinaan second port logistik. Yang lain-lain seperti dalam infografik ni lah kalau nak tengok ya. Jadi jelas, dakwaan 11 manifesto BN Johor gagal ditunaikan adalah tak benar sama sekali. Faktanya apa? 10 selesai, 1 dalam pelaksanaan. Dakwaan yang mereka buat tu palsu dan fitnah tau. Ini dah halang-halang dah cakap pasal manifesto. Saya dengan orang Johor lain pun nak tanya juga. Manifesto yang mereka janji dulu tu, apa cerita dia? Mansuh tol, mansuh PTPTN, kereta lebih murah, petrol sikit setengah sejuta, PM tak pegang jawatan Menteri Kewangan, tak ada lantikan politik dalam JLC. Semua ni bukan saya yang cakap. Tapi ni yang mereka sendiri janji kepada rakyat lah kan. Jadi kalau BN perlu jawab tentang manifesto BN, PH pun kena jawab tau tentang manifesto PH. Rakyat tak nak propaganda janji bulan dan bintang. Orang nak tengok prestasi dan juga pelaksanaan itu semua. Jadi, kita pulang. Salam Maju Johor. Ya. Banyak bukan nak kata lah. Ceplos ni bukan hanya ada dekat UMNO BN je. Ceplos ni ada juga kepada PH, BN, PN. Tapi sekarang ni PN tu boleh katakan tak ada yang dibayar lah sebab PN pun tak ada duit kan. PN bukan kerajaan. Tapi kalau UMNO BN ni yang video dia tu cantik tau. Dia boleh hias sana hias sini, tulisan boleh berubah-ubah, dia boleh letak background apa semua ni. Itu majoriti bukan, maaf cakap lah, aku tahu lah aku sebahagiannya dulu kan. Majoriti berbayar lah. Sebab tu isu-isu yang berbangkit je, terima skrip terus kena jawab. BN ada ceplos, PH pun ada ceplos. PH ni dia macam lagi best sebab dia ada ceplos amanah, ceplos DAP, ceplos PKR. Paling banyak sekali ceplos adalah PKR. UMNO BN ni sebab dia duit dia ada tapi duit dia tak banyak. Jadi masing-masing ada je ceplos-ceplos. Okay, ini aku pun anak muda. Sekarang ni semua orang tengah pening. Terima kasih kawan kita Good Skin Faktor Malaysia. Terima kasih dengan super sticker. Terima kasih support Solin Syabudin. Terima kasih sangat-sangat. Okay, ini pun budak ni pun aku pun pelik. Takkan dia dah jadi ceplos. Sebab dia pun dia punya olahan dia pun sakan juga tau. Duk paste sana paste sini apa semua kan. Banyak, bukan nak kata lah kalau ada orang hak yang mana aktif dekat TikTok, dia start masuk politik, akan ada penawar-penawar dia. Akan ada orang yang kontak, bro bagi nombor WhatsApp bro, kita nak kawan bro. Okey tak kalau satu video 500, okey tak kalau satu video beratus-ratus. Kita tak pernah, kita nak buat video, kita tak pernah dapat duit, tiba-tiba dapat duit. Seronok cerita lah. Seronok. Siapa tak suka orang bagi duit kan? Tambah apa? Kerja senang. Terima kasih kawan kita Good Skin. Terima kasih kawan-kawan yang hadir, kawan-kawan yang selalu support Solin Syabudin. Terima kasih Tuan Solin selalu sediakan banyak info. Alhamdulillah, terima kasih. And aku kalau dekat aku punya Maybank ni, nanti aku nak senaraikan, aku nak ucap terima kasih kepada kawan-kawan yang kadang-kadang support Solin Syabudin. Terima kasih. Jom kita dengar saat dia ni kan. Aku memang nampak dia macam ceplos. Tapi UMNO BN lah kan. Sebab akan ada founder-founder yang akan kontak. Saudara, saya rasa orang Johor sekarang ni semua orang tengah pening kepala. Nak undi siapa sebenarnya untuk PRN Johor? Bagi seorang student sains politik, dah menjadi satu kewajipan untuk kami ni nak membuat perbandingan dan juga analisis politik lah. Terutama dalam konteks hari ni, PRN Johor. Jangan risau, saya tawarkan kurang 5 minit untuk bantu rakyat Johor supaya dah tak pening kepala dah untuk undi siapa. Ini saya senang je. Kita tengok siapa yang bukan sahaja pandai berjanji, tapi siapa yang dah ada record dan plan untuk mentadbir negeri Johor ni 5 tahun ke depan. Ada banyak parti pendek. Okay, kita
Sebab video dia aku dengar tak habis. Kita boleh nilai sebab nampak caranya dia ni buat satu perbezaan antara manifesto PH dan manifesto BN. Sebab video dia dekat dengan 5 minit juga. Jom kita dengar dan apa dia punya pendapat ataupun pandangan dia. Tetapi realitinya bagi saya hanya dua sahaja yang betul-betul tunjukkan kesungguhan nak jadi kerajaan Johor, iaitu Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH. Sebab kedua-dua parti ini sahajalah yang menghantar full seat bertanding 56 kerusi. Yang lain tu kita tak payah sembang lah. So kita kena breakdown dan bandingkan antara dua parti ni untuk tentukan siapa yang betul-betul dah bersedia untuk pimpin Johor for the next 5 years. Let's go. Kalau kita tengok balik, BN Johor datang dengan for me very well prepared. Cubaan meraih undi rakyat melalui manifesto 63 tekad maju Johor sebagai kerangka dasar pentadbiran negeri. Terus menjawab kepada masalah yang rakyat Johor sedang hadapi sekarang. Antara komponen utama yang saya rasa menarik dalam manifesto ni adalah salah satunya saran mewujudkan 200,000 peluang pekerjaan baru melalui industri bernilai tinggi dan pelaburan strategik. Dana 100 juta ringgit untuk memperkukuh perumahan mampu milik termasuk rumah mampu milik Johor dan bantuan pemilikan rumah generasi muda. Skim deposit sewaan rumah bagi membantu anak muda yang baru memasuki pasaran kerja. 100 juta ringgit dana pembiayaan mikro tanpa faedah untuk usahawan kecil dan B40 serta 100 juta ringgit juga dana pendidikan belia Johor yang memfokuskan TVET, latihan kemahiran dan kebolehpasaran graduan. Dari sudut dasar sosial, bantuan kasih Johor BKJ yang direka sebagai bantuan kebajikan terus kepada golongan B40 dan isi rumah berpendapatan rendah. Berangkumi apa? Bantuan kewangan, bantuan pendidikan anak-anak nak pergi sekolah, sokongan kebajikan kecemasan dan banyak lagi. Dalam masa yang sama, bantuan pendidikan Johor untuk pelajar sekolah dan mahasiswa juga diperluaskan melalui pelbagai saluran termasuk bantuan awal pengajian, sokongan yuran, program pembangunan mahasiswa Johor di institusi pengajian tinggi yang secara prinsipnya bertujuan memastikan latar belakang keluarga tak menjadi penghalang anak-anak nak sambung belajar. Bagi saya, cubaan Barisan Nasional untuk menampakkan diri mereka yang inklusif dengan tidak meninggalkan masyarakat berbilang kaum seperti masyarakat China dan India berjaya. Sebab apa? Kita tengok bantuan sokongan kepada sekolah vernakular seperti SJKC dan SJKT diperluaskan. Bantuan pembangunan infrastruktur pendidikan, sokongan kepada peniaga kecil melalui geran dan skim KRO dan banyak lagi program-program komuniti di peringkat 2 turut melibatkan persatuan-persatuan China dan India. Dan di tengah semua ini ada satu elemen yang pada saya lah, inilah benda yang paling mahal, paling susah dipisahkan dengan masyarakat Johor. Program seperti Semarak Subuh, Semarak Isyak, bantuan kafar juga sering ditekankan oleh pentadbiran MB Johor dan Barisan Nasional sekarang lah. Okay, kita tengok kempen Pakatan Harapan pula. Bagi saya, we have to admit, hanya bermain dengan janji-janji yang tak realistik dan tak ada track record. Cubaan taktikal mereka hanyalah kepada memperbesarkan bantuan dan projek-projek daripada kerajaan persekutuan pada rakyat Johor. Tapi mereka ni tak sedar yang rakyat akan boleh berfikir bantuan daripada kerajaan persekutuan itu adalah satu kewajipan. Memanglah, you jadi government, kenalah tolong rakyat kan. But what is actually inisiatif daripada Pakatan Harapan Johor itu sendiri? Zero. Dan sampai ke hari ini, kita kecewa sebab dah berapa hari kempen, masih lagi tak ada manifesto yang ditawarkan. Seolah-olah menunjukkan mereka ni tak bersedia nak berkhidmat untuk rakyat Johor. Pada akhirnya, biarlah rakyat Johor sendiri yang menilai di antara dua pendekatan ini. Rakyat Johor perlu menjawab satu soalan yang sangat penting, which is, adakah kita nak memberikan mandat kepada janji yang masih dalam pembentukan yang tak ada bukti, atau kita perlu kekalkan parti yang dasar dan janjinya sudah bergerak, sudah diuji dan sedang memberikan kesan baik secara langsung kepada kehidupan seharian bangsa Johor itu sendiri. Rakyat Johor, tolong turun mengundi, pilihlah yang terbaik. Adalah penentu masa depan negeri Johor. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum. Ya, itu dia. Kita terus. Sebab Ni, kita dengar sikit manifesto daripada Pakatan Harapan. Aku setuju jugalah kan. Tapi kita boleh kata kerajaan UMNO tu dia dah berpengalaman dan dia pun tahu berapa banyak duit, berapa banyak. So dia pun of course dia akan merencanakan, dia akan buat satu manifesto berdasarkan pendapatan yang ada dan juga peruntukan yang ada. Kan? Tak apa, lagi kita baca komen sebab kawan kita komen, Rafizi pun komen juga soal nak ambil duit mana nak bina rumah. Nak ambil duit mana? Tak apa, saya. Jom kita dengar Zak. itu manifesto ini temanya amat jelas. 80,000. Johor untuk semua. Johor bukan untuk segelintir. Johor bukan untuk kroni. Bukan juga Johor untuk golongan kayangan. Bukan juga Johor yang maju di satu sudut tetapi ketinggalan di tempat-tempat lain. Saudara dan Okay, dah lah tu. Bayangkan 80,000 biji rumah, 250,000 pekerjaan. Berapa banyak kilang pula dia nak kena masuk ni? Kan, berapa banyak tapak-tapak rumah, tapak-tapak tanah yang akan dibina kilang untuk 250,000 tu.
Aku rasa kalau PhD pun takkan ada sampai 250,000. Aku rasa lagi banyak orang Johor keluar daripada Johor, aku rasa ada. Aku rasa ada. Sebab zaman hari ni zaman hari ni terpaksa merantau. Bukan keluar daripada kampung saja, keluar daripada daerah, keluar daripada negeri pula, keluar daripada Malaysia pula satu bab yang berlaku sekarang ni, masuk ke dalam Singapura. Berapa ratus ribu orang bekerja dalam Singapura. Jadi kadang-kadang hang sampai 250. UMNO BN kalau tak silap aku 100 lebih lah. Dia sampai 250,000. Oh,